Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini sejarah aku record 2 video dalam satu hari. Okay, bukan apa sebab tadi sebelum aku record video yang sebelum ni, I was planning to go out lah. And so, aku punya rutin dalam balik kerja macam tu, waktu balik kerja 6 sampai 7 tu akan call mak aku. Lepas tu hari ni aku pun dah ada bear in mind lah yang mak aku ni not in a good mood kan, okay. Adalah yang berlaku kan. So, okay, just calling her to check on her kan. And then call 2 kali dia tak angkat. And then tak lama lepas tu dia call aku balik. So aku tanya khabar apa semua. Dia kata baru balik daripada rumah mak dia, which is yang sebelah rumah dia kan. Oh, okay. Dah tahu dah yang dia tak okay tu sebab because of that lah. And then dia cakap baru balik tengok opah seorang, dia kata mak dia lah. Oh, okay. Then I said lah, where's the others? Lepas tu dia cakap ada orang tu kadang-kadang tak peduli pun, opah minta air pun tak peduli, cakap tu. Oh, okay. Cakap tu tak faham lah perangai tu kan. Apa punya perangai, dia cakap tu kan. Tak ingat langsung yang opah dia tu pernah orang kata minta apa bagi kan. And then I suddenly feel like I'm not triggered, but I think it's a calling for me to say something kan. Aku pun terus cakap lah, aku cakap kena ingat juga macam mana yang kita yell kat dia, kita jerit-jerit dia, maki hamun dia kan. Kena ingat juga yang tu macam mana orang efek hati orang tu. And dia diam. And this is, aku rasa korang boleh agak kot how I grew up kan. Not to say I wanna blame her apa semua, disclaimer aku je boleh cakap pasal dia yang korang tak boleh. Okay, bukan aku nak burukkan dia sebab aku tahu dia pun hurt dengan generation sebelum dia. Okay, yang supposed to give love, safety and everything kan. Tapi during childhood pun dia teruk jugalah. Okay. Then she did the same thing to me. And so aku tak hope pun dia berubah. Tapi video ni aku terpanggil untuk aku cakap kan. Kalau ada parents yang nak rasa seperti macam nak bagi tahu okay, anak tu berhutang budi kan. Fikir baik-baik betul ke? And the first time you guys macam the parents tu ada anak tu sebab apa? Society macam a trophy for society. Then you become the normal person yang society rasa macam okay, she's married, she have kids, now she's one of us. At the first place, apa intention kita ada dia tu? We want to have them, right? We want to have them. We want to have kids. So why the hell something that you want? Why don't you say that to your car? Your car is something that you want, right? Dia cakap kat dia, kau tak bersyukur kau kena bagi kat aku balik apa yang aku bagi kau. Apa kau tak cakap kat kereta kau macam tu? Tapi kau cakap kat anak kau macam tu. Kereta tu dia tak bercakap feeling dia kan. Tapi anak dia bercakap. Ni perspektif anak nombor 3 lah. Kadang-kadang bila aku dengar cara mak aku cakap tu, aku rasa macam I'm really triggered, I'm really angry. Tapi berjayanya aku hari ni aku cakap benda tu dengan tenang. And bukan most probably lah, macam mostly reason tu macam nak dia
Bukan, nothing lah. Aku tak rasa nak dia berubah ke apa ke. Just, I want say something. That's all. Yeah. Cuba kita cakap kat motor kita tu, dekat, apa nama, diploma kita tu. Sebab apa, benda tu bukan orang yang boleh cakap, yang boleh bagi something kat kau. Eh, tolonglah. Sebab benda ni, memecah belahkan family. And anak yang patut dapat kasih sayang tak dapat. Aku tahulah sebab apa nama, my mom macam tu pun sebab dia grow up dengan mak dia yang tak ada mak. Okay. Tapi kita, mungkin mak aku tak ada peluang untuk belajar semua ni, tapi kita ada. Kan? And I'm glad banyak juga generasi muda yang sekarang ni tak buat macam tu kat anak diorang, dan tahu diorang ada anak tu sebab diorang nak anak tu. Kan? Aku bukan kat sini nak educate, nak macam mana nak jadi parent. I'm not interested on that. Tapi ni perspektif aku sebagai seorang anak yang dah ada suara untuk cakap balik. Kan? Your kids mungkin tak mampu nak cakap lagi. Kan? Sebab benda tu embedded dalam mind diorang, okay? Kenapa orang yang mak aku sebutkan tu dia tak ni ha? Sebab dia daripada kecil lagi aku dah cakap. Dia daripada kecil aku dah cakap dekat mak aku, layan baik-baik, dengan hormat. Seperti mana mak nak rasa dihormat. Dia pun ada hati, dia ada perasaan. Jangan satu hari nanti dia tak layan kita. Nah, what's happen? What's happening? That's what happened. Yeah. Macam tak ada esok tu. Yelling kat orang, maki hamun orang, macam tak ada esok. Aku tengok budak tu besar, membesar, dan aku tengok daripada dia kecil. Dan aku cakap daripada dia kecil. Lagi satu, salah mak bapak dia ke, jangan kau lepaskan kat dia lah. Bukan dia bukan mak bapak tu. And why the hell you are triggered in the first place? Huh? I don't understand. Why the hell you triggered? Then must be something in you lah that triggered all that. What is it? Ini yang aku cakap yang video tadi ni. Every person yang dalam hidup kita, dia datang, dia bawa lesson. Aku pun penat aku nak mengaku sebenarnya ni, tapi betul, memang betul kan. Memang dia bawa lesson. And so call it like a love actually. And I've been preaching all this love and everything, but now I understand bit by bit. Life is showing me all that. Okay. Dia bawa love macam mana tau. Dia triggered something yang dalam diri kita yang need attention. What is attention? It's a calling for you to see part of you yang triggered by that. Contohnya, kita tengok orang tu, apa dia ni, buat macam ni kan. And then, apa yang triggered dalam diri kita? Mungkin feeling not good enough. Bila tu triggered, kita allow tak diri kita untuk feel that? Oh, kita cakap kat diri kita, oh kau ni sensitif je lebih. Oh, you tak patut rasa macam tu. What is allow mean? Allow means yes, I do feel that way. And then what we can do after that? After kita mengaku, we allow ourselves to feel. It's okay to feel that way. And as far as I know, we said this to ourselves, as far that we know, that I know, you're doing the best that you can.
we replace that script dalam kepala otak itu dengan benda yang lebih elok, then naturally you become positive person. You akan tarik benda yang positif dalam hidup you. You akan jadi orang yang lebih positif, and jalan hidup dia lebih mudah. Yang bila you tengok orang tu, hidup dia tersusun. Not because she's lucky or he's lucky or what. It's just dia attract benda yang seagatan dengannya. Di mana diri dia tu is already a positive magnet. Macam MLM pula aku ni. But I do believe that, energy. And dalam agama pun ada cakap, buat baik dibalas baik, buat jahat jawab sendiri. And jadi aku, benda tu yang aku hold diri aku, jangan jangan hold macam mana pun irritated ke apa, semua hold. Take a deep breath. Okay, let them be who they want to be. And if you tak tahan sangat, move from the scene. I'm really sorry. Apa yang jadi tu memang, and tapi bukan aku tak cakap, aku cakap dah panjang lebar aku explain. Jadi it's time for me to see je lah, and pray for the best for them. Okay, until next time, bye.